So dekat tangan aku ni adalah earbud dari ROG, Razer Hammerhead V3X Hyperspeed. Yes, nama dia panjang dan dia memang dibuat untuk para gamers. Tak kisah untuk game kat PC, konsol ataupun mobile. Lepas tu dengan earbud ni, kau akan rasa audio dia pula macam pakai headphone tau. Sebab dia support THX 7.1 surrounding. So kalau kau nak tahu kedudukan step yang tepat, earbud ni memang untuk kau. And the best part, kau boleh jadikan case earbud dia ni jadi sebagai dongle 2.4 GHz untuk earbud kau. Ini memang akan jadi zero latency lah. Tapi khas untuk korang yang pakai PC. Sebab korang kena cocok direct ke case Type-C yang dia dah bagi ni dan direct ke PC korang. Tak kisah game konsol ke PS ke pun boleh juga. Lepas tu bateri dia pun tahan lama tau. Sekali charge penuh boleh guna sampai 10 jam. Itu kalau earbud lah. Kalau campur dengan charging case dia, total boleh pergi sampai 35 jam. So ni kotak dia, mantap. So bila korang buka, korang akan nampak ada tulisan for gamer by gamers. Oi, nice tu. Lepas tu sini ada user guide dan ada stiker juga. Oh, lawa juga tu. And ni adalah case earbud dia, tapi kita letak tepi dulu. So ada kabel Type-C to C kabel, yang ni support 60W, and the last one extra ear tips. So untuk earbud, design kali ni nampak simple, nice. Aku suka dengan design ni. Kat atas ni ada tulis Razer, bawah dia ada button dan port Type-C untuk korang cas lah. Dan bila buka ada RGB. Kalau first buka dia macam rainbow. Lepas tu hijau ni dia tunjuk battery punya level. Kalau biru dia macam lalu-lalu macam ni, maksudnya dia tengah nak pairing. Tapi kalau once dia dah pairing, dia akan static sekejap, then dia akan padam. Maksudnya dah connect lah. So untuk earbud pula, dia jenis glossy lah, dia bukan matte. Selalunya matte kan. And ada logo ROG kat sini, mantap. And sini jugalah tempat untuk korang touch sensor. Sama ada korang nak untuk pause atau play song, next song pun boleh, previous song pun boleh, dan volume up and down. So untuk sound dia, kalau korang nak buat dengan lagu saja, aku rasa tak ada masalah sebab sound dia balance tau. Tapi kalau kau tak puas hati dengan sound dia, kau boleh just custom equalizer dekat apps dia. Nama dia Razer Audio lah. So sini kau boleh custom equalizer dia. Macam aku dah siap custom lah. Dan ada preset yang tersedia untuk kau pilih lah, mengikut kesesuaian kau. Dekat setting pun ada macam info yang kau boleh tengok. Sama ada kau nak matikan touch sensor pun boleh. And yeah, lepas tu warranty dia bagi 2 tahun. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.